Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita ride lagi, kita testing untuk kali yang ke-3 actually. Kita punya SC77 ni. Macam biasa kita akan ke RV. Kita nak breakfast di Ulu Yam. Sekarang abang nak ke Sungai Tua, berjumpa dengan kawan-kawan Petronas. Abang tak isi minyak daripada last ride. Nak tengok dia blinking ke tak nanti. Bila dia blinking berapa km, kita kena isi minyak. Kalau tak blinking okey lah, sebab tak adalah long ride. Last week kita ride daripada KL ke Ulu Yam ke Batang Kali, Awana, Highway Karak, Shell, Lentang, patah balik. Minyak penuh waktu tu dan sehingga ke hari ni. So abang decide tak payah isi dulu. Kalau nak isi pun nanti tengoklah dekat mana-mana. Sekarang nak terus ke RV. Dan abang tengah setting juga abang punya kamera ni. Kalau korang nak beli kamera macam ni, abang boleh share link nanti. Not bad. Ini bukan 360 cam, ini action cam. Sebab dia punya setting pun tak berapa susah. Upload pun senang. Video quality pun cun. Ini adalah DJI Osmo 5 Pro. Yang latest adalah Action 6 Pro. Itu tahun 2026 lah. Ini tahun 2025. Tapi memang ada beza, cuma tak jauh beza lah. Biasanya setiap model yang dikeluarkan setiap tahun tu memang ada beza. Kalau tak, dia tak adalah panggil up version kan. Tapi tak banyak beza. So abang decide untuk pilih Action 5 Pro. Harga dia of course lah, bila brand ataupun model baru keluar, mestilah model lama ni jadi murah kan. So harga berbaloi. Kalau kau nak link, abang share kat bawah. Itu adalah harga yang abang dapat lah. Apa bau hangit ni? Temperature okey, tapi hangit lain macam, bau kencing kucing. Ini mesti kucing kencing dekat radiator ataupun dekat exhaust. Ini betul-betul lah menanda je kerja. Walaupun cuaca pagi ni cantik guys, tapi malam tadi hujan So mungkin trek Ulu Yam masih lagi lembap dan basah. So hari ni kita ride santai-santai saja. Kita dah test pun keupayaan motor ni hari tu, so tak perlu test lagi di Ulu Yam. Ride depend on the situation lah. Kalau rasa jalan tu tak okey, kita santai-santai je. Korang bukan tak tahu, santai-santai superbike ni pun mesti atas 100 ni. Itulah dia. Nanti orang kata santai-santai benda. Tak, memang macam tu. Kita tak boleh bawa lebih rendah. Dulu abang pakai motor macam ni guys, CBR 650F. Sebelum pakai superbike, abang pakai motor ni. Best lah. Dia durable. Orang kata heavy duty. Honda kan. 6 tahun abang pakai waktu tu, tak ada masalah. Hari ni abang pakai abang punya racing boot sebab dah lama tak pakai.
Ini jari dia punya getah semua pecah tu. Modal lagi. So kena pakai lah. Kasut simpan memang akan rosak guys. Bukan kasut lah, apa-apa saja bahan yang ada PU bukan leather. Leather pun keras guys kalau simpan lama. So abang pakai. Jangan dia pecah halfway dah. Bapak lama tak pakai 3 tahun. Serius 3 tahun tak pakai. Ni tu nampak dia dah nak pecah tu, nampak. Dia akan pecah lah. Dia punya apa tu, plastik PU tu, dia akan pecah. Tapi leather dia okey. Walaupun tapak dia dah jahit, tak tahulah berapa lama dia boleh tahan guys. Sebab kita menjongkit-jongkit kan, shifter gear tu, dia ada kontak memang koyak lah. Lama tak pakai. Aduh. Boat ni pula dia ada tapak belakang tau. Dia akan sangkut dekat kita punya pemijak. Itulah kegunaan dia. Dia memang bukan flat punya tapak, tetapi macam ujung-ujung je ni boleh lah. Sebab apa, kita kena get used to it lah. Jadi bila baru-baru pakai dan lama tak pakai, dia semua benda akan jadi kekok. Nice weather kan. Cuma tu lah, tengok jalan basah. Malam tadi hujan lebat guys. Petang pun hujan lebat. Malam pun rasanya hujan lah. Kalau petang mana hujan, mesti dah kering kan. Member ada buka satu workshop tepi jalan ni. Tak tahu mana satu workshop dia guys. Rupanya betul lah, kita kekok sikit dekat motor ni, dia punya horn dekat atas, signal kat bawah. Dia terbalik dengan motor-motor lain tau. Saya pun tak tahu kenapa lah dia buat macam tu. Dua motor je. Mana yang lain? Tak jadi ride ke? Ni ada masalah abang punya helmet ni. Kena check lah. Buka je visor, terkopik dia punya ni.